Kata kerja ialah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia, haiwan, atau benda. Ia berfungsi sebagai nadi dalam sesebuah ayat untuk menerangkan aktiviti yang sedang berlaku atau yang telah dilakukan. Terdapat dua jenis utama kata kerja, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif dalam bahasa Melayu. Kata kerja transitif memerlukan objek selepasnya, contohnya, membaca buku, di mana buku ialah objek yang menerima perbuatan tersebut. Kata kerja tak transitif pula tidak memerlukan objek dan boleh berdiri sendiri, contohnya, menangis, berjalan atau tidur. Banyak kata kerja menggunakan imbuhan seperti mi, mem, men, meng atau be untuk menunjukkan perbuatan secara lebih jelas. Contoh kata kerja harian yang mudah ialah makan, minum, berlari, menyanyi dan melukis yang sering dilakukan oleh murid. Dalam penulisan ayat, penggunaan kata kerja yang tepat sangat penting untuk memastikan maksud yang disampaikan adalah jelas dan mudah difahami. Kata kerja juga boleh berubah mengikut konteks ayat, sama ada perbuatan itu dilakukan secara aktif atau diterima secara pasif. Kesimpulannya, kata kerja adalah perkataan yang menceritakan tentang aksi dan gerakan yang menghidupkan setiap ayat yang kita bina.